Hai guys, kita nak tengok J8, J7 PHEV dan Omoda C9 apakah perbezaan saiz. So jom. Selamat Hari Raya kepada kawan-kawan. Angka mengucapkan kepada semua peminat channel, ke semua penyokong channel I Love Melaka dan I Love Melaka Cars. Semoga anda sihat, kaya, banyak kereta. Terperanjat Uncle dah, ada orang nak lalu. Okey, jangan buat jahat. Jumpa lagi di channel. Bye bye. Okey, kita tengok J8 dulu daripada luar. Ini saiz J8. Kita tengok perbezaan muka. J8, JQ J8, JQ J7 PHEV dan Omoda C9. Bila kita dah tengok J8, kita nampak Omoda C9 lebih kurus lebih kurus dan lebih kecil. So kita datang daripada belakang. Kita tengok Omoda C9. Ini ialah saiz Omoda C9. Tengok dia punya rawat rupa. Dan ini ialah rawat rupa J7, lebih kecil, lebih 4 segi. Ya, boleh nampak. Dan terakhir bertindih lah. Ini ialah rawat rupa J8. So tengok betapa besar, betapa panjang. Panjang J8 ialah 4820 mm dan kalau kita tengok dia punya lebar J8 ialah 1930. Dia punya lebar 1930. So lebih lebar daripada kedua-dua kereta yang inilah. Okey, kita tengok daripada belakang pula supaya korang semua boleh nampak, boleh tahu perbezaan. So Uncle buat untuk korang semua. Video macam ni tak ada orang yang lain yang buat lah. So tengok ini ialah belakang rupa J8. Tengok begitu besar dan begitu lebar sekali. Kalau kita tengok J7, ini dia J7. Dah nampak kedil dah. Dah nampak kecil. Boleh nampak kedua-dua kereta. Kita tengok, kita bandingkan daripada macam ni, angle. Boleh nampak ada tiang. Dan kalau kita tengok C9 maybe tak nampak lah sebab ada tiang di sini. So ini jelah rawat rupa C9 daripada belakang. So C9 nampak lebih sharp, lebih futuristic. Manakala kalau kita tengok JQ J8, dia lebih 4 segi. Dan kalau tengok daripada tepi, ada sedikit mirip rupa ala-ala Audi dengan lampu di sini. So kita cuba masuk ke dalam. Kita nak tengok apakah rasa dan rupa apabila kereta di bawah matahari. Okey, pintu dia Angka diberitahu ini ialah material suede. Tapi Angka rasa dia sintetik sikit lah. And then ini kayu kita tengok daripada luaran kayu boleh nampak dekat sikit. Okay, ada music sekejap. Uncle tutup music dia. Okay, dah. Tengok dia punya finishing. Kayu dan setting chrome, gloss black. Kat bawah pun ada garnish, setting chrome. Ini bukan kulit tapi dia Fox leather. Fox leather tu apa? Kulit buatan lah. Kulit buatan. Dia punya butang-butang di sini macam butang-butang Mercedes. Dan kalau tengok di bawah, yang ini dia pun wrap sekali dalam Fox leather. And then dia punya plastik kalah sikit lah. Plastik ini kalah sikit. Sebab biasa kalau kereta yang sangat-sangat mewah, 200,000 lebih, plastik dia rasa dia lain. Tapi ini plastik kalah sikit. Ada Sony speakers. Kalau yang ini ialah all-wheel drive, J8 all-wheel drive, Uncle confirmkan. Adakah yang ini J8 all-wheel drive? Oh bukan, yang ini ialah two-wheel drive. Kalau all-wheel drive, ada perkataan AWD di belakang. So ini ialah two-wheel drive. So two-wheel drive hanya ada 6 speakers. 6 speaker Sony 6 speaker Sony dan 6 airbag. 6 speaker Sony, 6 airbag. Dan ada sedikit perbezaan. Bukan juga. Angka pun tak faham. Kenapa tak ada bash AWD kalau
Kalau tak ada batch AWD, biasanya dia 5-seater tau, front wheel drive. Tapi kereta ini pun ada dalam versi PHEV. So J8 ada 3 versi, dikabarkan akan datang front wheel drive ataupun 2 wheel drive, lepas tu AWD ataupun 4 wheel drive, dan last ialah PHEV, J8 PHEV. So yang ini Angka pun tak tahu apakah konfigurasi, tapi Angka bagi tahu bahawa dalam spek 2 wheel drive, speaker dia ada 6 biji, speaker Sony ada 6 biji, and then airbag pun ada 6 biji lah. Kalau anda beli all wheel drive, J8 all wheel drive, harga 200, anggaran 220 lah. Kalau dia 2 wheel drive, 19 lebih. So kalau all wheel drive akan ada 10 biji airbag, manakala yang ini kalau 2 wheel drive dia ada 6 biji. Tapi kalau 2 wheel drive dia tak ada 7-seater tau, dia 5-seater je. So yang ini 7-seater yang mengelirukan Uncle. Nanti Uncle tanya budak kat sana, sebab Uncle baru datang, tak ada orang tadi. Okay, so pemandangan dalaman dia memang sangat cantik, memang sangat mewah, eksklusif lah. Uncle hanya nak tengok apakah rasa kereta ini di bawah matahari. Oh ya, memang yang ini lebih spek yang lebih rendah lah. So mungkin ini spek 2 wheel drive yang datang dengan konfigurasi seat 6-seater, tapi masa dia orang launching, dia sudah kata putus bahawa kalau front wheel drive hanya 5-seater saja, 5 orang saja yang boleh duduk. So ini memang jelas spek yang lebih rendah lah. Spek yang lebih mahal dia punya yang ini. Kalau tengok video satu lagi Uncle, dia punya yang ini crystal, crystal. Okay, ada wireless charging pad, dia punya aircon semua sama. Kalau screen biasanya tak ada tukar, kat sini pun sama. Dan dalaman yang ini lebih cerah. Dalaman kereta kat dalam tu ialah all wheel drive. Dalaman sana dia semuanya warna hitam, warna hitam. So Uncle lebih suka yang lebih cerah. Dia pun ada heads up display. So seperti biasalah, JQ spek yang rendah dan spek yang paling tinggi, biasanya perbezaan tak banyak kecuali all wheel drive system. Dia punya tengok yang ini dalaman, dia punya speaker, dia punya airbag, dan beberapa seperti barang seperti ADAS dan lain-lain. So ADAS yang datang dengan all wheel drive ialah ADAS 2.5. Kalau yang front wheel drive, Angka dah lupa sama ada ADAS ataupun tidak. Okey, tengok dia punya apa nama? Dia punya start stop. Ala Mercedes, betul tak? Dan yang ini pun ala Mercedes lah. Ala Mercedes. So tengok dalam bawah matahari kita boleh tengok betapa cantik dia punya kemasan yang ini. Nampak macam kayu kan? Yang ni bukan kayu. Sekarang Angka dah tengok, macam bukan kayu lah. Yang ni kayu ke? Nampak macam plastik dah. Okey, Angka tak boleh confirm lah. Nama dia kayu lah, tapi bila dah nampak bawah matahari, dah pegang-pegang, rasa macam ada plastik sikit. Okey, korang datang ke ruang utama, korang bagi tahu Angka sama ada plastik ataupun kayu. Ada sunroof, panoramic roof sampai ke belakang. So kereta ni pun didatangkan dengan dashcam. Tengok belakang, apa yang ada kat belakang. Okay, di belakang ada sunshade ala Audi. Yang ini pun sama, datang dengan wood, tapi sekarang Angka kena tengok 3 kali lah. Angka buka cermin mata untuk confirmkan. Tak boleh confirm lah. Tak boleh confirm sama ada kayu ataupun plastik. Very good. Dia very pandai. Dia boleh buat sampai macam tu. Okay, di bawah ni Fox leather dan hard plastik, Sony speaker. Dan dia punya seat, yang ini lain. Ini memang jelas spek yang lebih rendah. Kenapa? Anda boleh adjust seat daripada sini, anda tak boleh adjust seat daripada sini. Nampak tak? So dia punya door handle pun lain. Kalau ingat yang spek yang mahal all wheel drive, dia punya door handle macam mana? Door handle dia butang di sini, and then dia punya emergency door handle di bawah kan, yang hitam tu. Pergi tengok video lagi satu. Yang ini spek 2 wheel drive lah. So aircon dia pun sama. Corong aircon di sini berwarna cerah. Kalau masuk ke dalam, saiz sama lah, saiz sama. Angka masuk, saiz sama. Di bawah kontrol untuk aircon, ada cup holder di atas, dan di bawah sikit ada USB A dan USB C. Anda dapat BOS switch
dan pemandangan kokpit anda macam ni. Tak banyak beza bila kita tengok daripada angle yang ini. Tapi kalau anda tengok daripada angle yang ini, boleh nampak bumbung dia. Bumbung dia lebih cerah. So kereta nampak lebih besar, lebih luas dan lebih relax. Angka tak sukalah dalaman yang hitam-hitam. Okey. So bahagian yang ini pun sekarang boleh nampak dah dengan jelas. Bahagian yang ini dia ada satu naik, ada satu ham satu ham. So di belakang, ini tempat duduk belakang. Kalau anda orang bawa 5 kaki 1, 5 kaki 2 boleh lah. Kanak-kanak boleh lah. So it's 2 plus 2 plus 2. 2 tambah 2 tambah 2. Kalau nak tambah 3 boleh lah. Budak-budak bawah 4-5 tahun boleh lah. 3 kat belakang tapi tak ada tali pinggang. Tali pinggang untuk 2 orang di belakang je. So dia punya pemandangan pintu, dia punya aircon, dia pun ada letak garnish ataupun kemasan setting chrome di tepi. So kereta nampak memang sangat mewah. Dia punya seat belt, dia punya buckle, dia punya clip. So di bawah, di atas ini ada lampu. So tengok angka punya headroom di belakang. 3 jari, walaupun dia ada panoramic roof, angka masih dapat 3 jari. So duduk memang agak selesa. Boleh ke turun? Tak boleh. Seat dia tak boleh turun ke bawah. So boleh ke depan, ke belakang dan recline saja. So memang agak selesa lah di row yang ke tengah tapi hanya tak boleh extend. Dia tak ada. Kalau dia ada seat boleh extend, boleh duduk lah 7 orang. So kita ke belakang, kita tengok boot size. So angka tak akan cuba nak masuk lah. Angka tak boleh masuk, kaki panjang. Okey, kita tengok keluasan boot So ini keluasan boot dia. Ini ialah 200 liter. Okey, berapakah besar? 200 liter. Kalau front wheel drive yang datang dengan, ataupun two wheel drive yang datang dengan 5 seater, that means anda duduk 5 orang saja, tak ada baris ketiga. Anda punya boot space di sini besar, 738 liter. Apa ada kat bawah? Itu dah tunjuk dah. Angka tunjuk sekali lagi. Dia punya subwoofer dengan dia punya jack. So kat bawah tak boleh letak apa-apalah. Tak boleh letak apa-apa. Hanya satu lampu di sana. Dan dia ada power boot. So kalau tengok macam ni, Jeku J8, sebuah kereta yang besar. Ingatkan dia boleh masuk 7 orang, tak boleh. Dia 6 orang je. Dan 2 orang yang terakhir kat belakang tu 5 kaki 4 ke bawah lah. 5 kaki 4, 5 kaki 5 dah maksima dah. So itu saja yang dia boleh menampung. Itu saja yang dia boleh menampung. Okey, dia punya tayar spare ada kat bawah. Nak tengok tayar spare, angka tunjuk lah, tak apa. Itu dah tunjuk dah. So tengok, ini dia punya spare tayar. Nampak spare tayar? Spare tayar, corong exhaust satu dan lagi satu di sebelah sana. Nampak? 2 corong exhaust. So maka corong exhaust yang di bawah bumper ni bukannya benar lah. Bukannya benar. Kalau tengok di sini hari tu angka lupa tunjuk, dia punya yang ini 3D tau. Dia punya nama Jeku di dalam plastik. Nampak? Boleh nampak di dalam plastik. So memang bagus, cantik. Yang ini pun datang dengan spoiler yang berwarna putih. Yang all wheel drive datang dengan spoiler warna hitam, bumbung warna hitam. So yang ini seluruh kereta berwarna putih. Dan dia punya roof rail dalam warna setting chrome. Dan anda dapat panoramic roof lah. Panoramic roof. So dia punya kemasan di tepi pintu macam Volkswagen Tiguan sikit. Dan di bawah ada satu garisan ataupun kemasan berwarna hitam. Itu je. Tayar lain tayar yang ini apakah brand tayar ni? Cooper brand Cooper, angka tak kenal. Cooper Evolution CTT, saiz tayar 245 50R20, masih menggunakan rim 20 inci dan masih menggunakan design rim yang sama, tapi tayar dia lain. So kalau all wheel drive anda dapat tayar yang lebih baik, iaitu tayar Michelin. Dan di sini anda dapat tengok lampu dia. Kita boleh nampak hari ini dalam bawah matahari, kita boleh nampak bahawa ada design sikit lah.
design sikit. Dan bahagian depan ini sama je. So design language JQ senang. Dia boleh banyak spek, tapi dia punya body, dia punya styling, dia punya rim, semuanya sama. So dia tak payah buat barang 2 kali, 2-3 kali. Dia tak payah banyak SKU, 1 SKU je. So tengok bawah matahari boleh nampak dia punya engine ada kembungan, dia kembung ke atas. Tapi garisan yang ini pergi sampai ke tingkap. Sama di sini. Garisannya ini dia pergi sampai ke tingkap. Kalau tengok daripada bahagian ini, sebiji Land Rover. Nampak Land Rover? Ada. Boleh nampak ura-ura Land Rover. Jangan main-main. So ini yang aku rasa ialah dia punya spek front wheel drive. Tapi bila dia masuk, bila dia sudah dilancar, dia bukan 2+2+2 tapi dia 2+3, 5 orang je. So itu perbezaan. Ini mungkin kereta yang bawa masuk daripada China, spek China, tapi spek Malaysia angka baca lah daripada Poltan ialah 2 dan 3. So tak ada row ketiga. Inilah kereta front wheel drive JQ J8. Okey, jangan lupa tekan like, share, subscribe. Dan kalau nak beli JQ J8 J7 ataupun Omoda C9, boleh call SA kat bawah. Okey, bye bye. Terima kasih.